Assalamualaikum puan. Welcome back to my another YouTube videos Lensa Kamal. Okay, jadi hari ni Kamal nak buat vlog. Sekian lamanya Kamal tak pergi meronda-ronda kampung. Hari-hari busy. Sekarang ni baru macam ke lapangan. Itu pun sebab Kamal freekan masa Kamal dengan Mak hari ni. Kamal bawa Mak. Sebelum kita nak gerak pergi ke tempat yang kita nak pergi tu, kita nak intro lah sikit. Ada hamba Allah ni lah, dia minta Kamal pergi capture view dekat rumah dia. Rumah dia pun dekat je, dekat-dekat kawasan ni saja. Sebab sebelum ni Kamal ada biasa capture suasana kampung dekat daerah situ. Tapi dalam tahun lepas, view raya, ada scene rumah dia tu dekat dalam video tu. Sekali lalu je, sekilas lalu je macam tu. Kalau macam Kamal nak buat video dekat-dekat tu, Kamal kena dah minta izin owner rumah kan. Jadi Alhamdulillah owner rumah tu dia minta nombor Kamal. Lepas tu kami duduk WhatsApp, duduk sembang-sembang. Lepas tu dia ajak lah ke rumah dia. Dia kata dia ada duduk tengok video Kamal. Lepas tu dia minta Kamal pergi buatlah view sikit dekat rumah dia. So Kamal ingat nak pergi lah hari ni. Plan-plan hari ni lah macam free kan. So jom lah kita nak gerak pergi ke rumah dia. Dah ni pun dah petang dah. Dia kata main je lah. So kita nak pergi tengok rumah lama, rumah-rumah kampung macam tu lah. Rumah pusaka dia. Dia suruh panggil kat dia, panggil Mak Su dengan Pak Su. Dia suruh panggil. Kita pun gerak kan lah. Dia temani Mak, bawa Mak. Kalau macam duk pergi suasana kampung ni, selalunya petang-petang Kamal bawa Mak lah. Kalau macam awal-awal pagi tu, sebab Mak nak tengok tanya ustaz. Seronok juga macam ni hampa. Dapat kenal-kenal orang. Even kau dengan abang ni dekat kawasan Yan. Tapi Kamal tak pernah kenal. Dia pun bawa Kamal dekat TikTok kan. Tak pernah bersembang, tak pernah bersemuka. So hari ni kita nak pergi jumpa mereka lah. Sebab mereka ajak pergi rumah mereka, shoot video. Selalunya Kamal shoot, kalau apa tengok dekat dalam video-video yang Kamal duk post kan, video-video yang daripada jauh-jauh, daripada sekali jalan, sekali lalu tu, Kamal kebanyakan ambil video macam tu je. Kalau tengok, kalau rezeki tu, ada rezeki, Kamal beranikan diri minta izin dekat owner rumah, minta izin nak ambil video, nak ambil gambar. Kamal dapat ambil video-video yang detail lah, rumah-rumah yang detail. Kadang-kadang tu kalau ada rezeki dapat masuk sampai ke dalam rumah secara lebih dekat lah. Lalu Kamal bawa Mak tahu lah. Itu memang bonus lah duk capture. Sebab selalu duk capture rumah-rumah kampung ni Kamal dapat kesempatan ambil daripada luar saja. Macam tu. Dia sebenarnya macam ni je bos. Sebenarnya kita kena ramah, kita kena rajin bertanya, minta izin, dia bagi salam. Semua tu sebenarnya kebanyakannya mostly orang okey je. Sebab orang suka lah. Orang suka tengok rumah mereka tu di capture, direkod sebagai video, sebagai kenangan, jadi momen macam tu. Kita dah sampai dekat rumah dia. Inilah beberapa rumah-rumah kampung yang masih lagi duk ada dekat kawasan Yan ni. Ada banyak lagi nak nyampo. Kalau lama tu. Itu cantik. Mak kata dulu lagi banyak orang dekat kawasan-kawasan ni. Itu Kamal kecil. Kita dah sampai dah dekat. Tak jauh dah nak sampai dah. Sampai dah. Oh.
belakang rumah. Dekat belakang rumah ni ada bendang. Gunung-gunung cerita tanpa bismillahirrahmanirrahim. Ada kebun. Alhamdulillah, terima kasih tuan rumah sempat lagi dia jamu Kamal dengan Mok. Selepas daripada dekat rumah tadi, Kamal terilah sambung meronda sebab waktu masih lagi duk cerah. Ronda lah. Tengok suasana kampung yang tak jauh daripada rumah tadi. Ni kampung ni Kamal pernah main ronda tau. Kamal lagi ke satu rumah lama. Tak jumpa semua tadi. Jumpa lagi satu rumah sementara ada petang lagi kan. Tak gelap lagi, kita singgah lagi satu. Kejumpaan. Dulu lagi tak nampak. Oh, Belum. Dia okey nama dia. Ahmad Putih.